Assalamualaikum dan salam BIS TV PSS. Saya Nur Adra Rifka Medina dan saya Zarin Ariana, wartawan BIS TV PSS SK Bandar Baharu Kemaman Terengganu. Pada hari ini 16 April 2025 sedang berlangsungnya Majlis Penutup Transisi Tahun 1 bagi sesi 2025. Majlis penutup ini diadakan di Dewan Ikram SK Bandar Baharu. Jom sama-sama kita saksikan. Tanamkanlah semangat cinta dan ilmu dalam hati anak-anak kami. Jadikanlah mereka generasi yang cemerlang, beriman, berakhlak mulia. Itu sahaja liputan untuk hari ini. Saya Zarin Ariana dan saya Nur Adra Rifka Medina, wartawan BIS TV PSS melaporkan. Your best buddy.